Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Srina binti Jafri, nombor metrik 314691, ingin memberi pengenalan tentang e-dagang dalam fiqh muamalat. E-dagang bermaksud aktiviti menjual dan membeli secara atas talian. Jual beli atas secara talian ini melibatkan 3 perkara, iaitu transaksi kewangan, komunikasi antara penjual dan pembeli, dan perkongsian maklumat. Kenapa e-dagang ini diminati orang ramai? Kerana e-dagang ini beroperasi tanpa had masa dan lokasi. Antara platform yang dapat digunakan untuk menjayakan e-dagang ini boleh menggunakan laman web dan sosial media. E-dagang dalam konteks pengurusan Islam terdapat 4. Yang pertama, keadilan, kejujuran, amanah dan mengelakkan daripada unsur haram seperti riba. Nama saya Maliana binti Abdullah, nombor metrik 292314. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai penyataan masalah berkaitan fiqh muamalat dalam e-dagang di Malaysia. E-dagang di Malaysia berkembang dengan sangat pesat melalui platform seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop dan Instagram Marketplace. Perkembangan ini memberi kemudahan kepada pengguna dan juga penjual dalam urusan jual beli serta membuka akses pasaran yang lebih luas. Namun begitu, perkembangan ini turut membawa cabaran baru dari perspektif syariat kerana terdapat beberapa amalan dalam e-dagang yang berpotensi melanggar prinsip muamalat Islam sekiranya tidak ditangani dengan baik. Dalam Islam, setiap transaksi perlu mematuhi prinsip asas seperti akad yang jelas, ketelusan maklumat, keadilan serta bebas daripada gara, riba, penipuan dan eksploitasi. Walau bagaimanapun, realiti e-dagang ni menunjukkan masih wujud beberapa isu utama yang boleh menjejaskan integriti transaksi. Kajian ini memberi fokus kepada 3 isu utama. Yang pertama ialah gara, iaitu ketidakjelasan maklumat berkaitan dengan produk. Dalam e-dagang ni, isu ini berlaku apabila penjual menggunakan gambar yang tidak menggambarkan keadaan sebenar sesuatu barang tersebut, menyediakan deskripsi yang tidak jelas atau tidak mendedahkan maklumat penting seperti saiz, warna sebenar ataupun tarikh luput terhadap sesuatu barang tersebut. Contohnya, pembeli mungkin tertarik dengan pakaian berkualiti tinggi melalui gambar, tetapi apabila barang yang diterima sangat berbeza dari segi material dan warna. Situasi ini menyebabkan ketidakpadanan antara apa yang dijanjikan dan apa yang diterima, sekaligus melanggar konsep bai' al-amanah, iaitu kewajipan penjual menyampaikan maklumat dengan jujur. Kesan daripada isu ini termasuklah kerugian kewangan dan hilang kepercayaan pengguna, manakala penjual berisiko kehilangan reputasi dan mengurangkan pembelian semula daripada pengguna. Yang kedua ialah manipulasi harga, iaitu amalan meletakkan harga dengan cara yang tidak adil atau mengelirukan. Antara contohnya ialah penjual menaikkan harga asal terlebih dahulu sebelum memberi diskaun palsu atau menyembunyikan cas tambahan seperti kos penghantaran yang tinggi. Contoh, dalam fiqh muamalat, ketidakjelasan harga dan manipulasi seperti ini dianggap berunsurkan al-qud, iaitu ketidakadilan dalam penetapan harga. Kesan daripada isu ini ialah pembeli mungkin membayar lebih daripada nilai sebenar barang, dan hal ini memberi ruang kepada eksploitasi. Bagi penjual pula, ia boleh menyebabkan aduan pengguna, penalti platform e-dagang serta merosakkan hubungan jangka masa panjang dengan pelanggan. Akhir sekali, isu ketiga ialah berkaitan penghantaran dan pemulangan barang, iaitu kegagalan memenuhi tanggungjawab selepas jual beli di meterai. Dalam fiqh muamalat ni, proses qad atau pemindahan hak milik hanya sempurna apabila pembeli menerima barang dalam keadaan yang baik. Namun dalam e-dagang masih banyak berlaku masalah seperti barang lewat sampai, barang rosak, barang hilang atau proses pemulangan yang rumit dan lambat. Keadaan ini bukan sahaja menyebabkan ketidakpuasan pengguna, tetapi ia juga dianggap menyalahi prinsip keadilan apabila tanggungjawab tidak dipenuhi dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Saya Sarah Alia binti Asri dengan nombor metrik 314671. Seterusnya saya akan membentangkan kajian terkini mengenai implikasi jual beli dalam talian dari sudut fiqh muamalat di Malaysia. Kemajuan teknologi telah mengubah cara hidup dan perniagaan, terutamanya dengan perkembangan transaksi dalam talian di era industri 4.0. Platform e-dagang seperti Shopee, Lazada, Alibaba, Amazon dan eBay memudahkan perniagaan kecil bermula dengan kos rendah dan risiko minimal. Pengguna pula dapat membeli bola dari rumah, menjimatkan masa, kos dan lebih selamat dalam situasi tertentu. Namun, transaksi atas talian menimbulkan kebimbangan tentang ketulusan dan etika kerana pembeli tidak dapat memeriksa produk secara langsung.
Kes seperti suplemen omega-3 palsu dan amalan ulasan palsu menunjukkan pentingnya kejujuran dan accountability. Oleh itu, walaupun e-dagang memberi kemudahan dan peluang ekonomi, standard tinggi dalam ketulusan dan etika perlu dipatuhi untuk melindungi pengguna dan integritas. Assalamualaikum, saya Nur Syafinas, nombor metrik 29876. Tajuk yang seterusnya ialah perbandingan kajian sebelum dan terkini berkaitan dengan perdagangan tradisional dan e-dagang serta akad bersemuka dan akad digital. Yang pertama, perbandingan perkembangan perdagangan tradisional dan e-dagang sebelum dan selepas tahun 2016. Sebelum tahun 2016, e-dagang masih kurang digunakan kerana isu ketidakpastian, penghantaran data, kurang keyakinan serta risiko penipuan dalam keselamatan. Ketika itu, ramai pengguna lebih memilih kedai fizikal kerana mereka boleh berinteraksi secara langsung sekaligus membina kepercayaan interpersonal. Manakala selepas tahun 2016, pembangunan internet di mana semakin ramai orang menggunakan telefon pintar telah membawa banyak perubahan kepada perniagaan dan pengguna di Malaysia. Semasa pandemik COVID-19, pelaksanaan PKP telah memaksa pengguna beralih kepada pembelian dalam talian untuk barangan keperluan. Keadaan ini telah memaksa ramai peruncit beralih kepada strategi digital dan menggabungkan kaedah online dan offline untuk kekal bersaing. Penggunaan e-dagang ini telah menjadi satu kebiasaan kepada orang ramai walaupun keadaan ini telah kembali normal kerana faktor seperti kemudahan membeli belah dari rumah, pelbagai pilihan produk yang ditawarkan, diskaun dan promosi menarik serta penjimatan masa dan tenaga. Terdapat juga persamaan antara kedua-duanya iaitu isu keselamatan dan penipuan dalam talian yang masih menjadi cabaran. Seterusnya, dalam kedua-dua tempoh tersebut, pengguna akan lebih memilih pilihan yang dirasakan lebih mudah dan boleh dipercayai untuk mereka. Sampai itu, peruncitan fizikal kekal relevan dalam kedua-dua tempoh walaupun peranannya telah berubah, dan dalam kedua-dua tempoh tersebut, perniagaan masih perlu menyesuaikan barangan dan servis berdasarkan kepercayaan dan sasaran pengguna. Seterusnya adalah perbandingan antara akad bersemuka dan akad digital. Secara lazimnya, setiap pihak berakad saling berinteraksi dalam bentuk fizikal termasuk akad dalam jual beli di mana kedua-dua belah pihak mestilah melafazkan ijab dan kabul. Namun, perkembangan teknologi telah meluaskan kontrak fizikal kepada elektronik dalam e-dagang. Rukun tawaran e-dagang sama seperti kontrak fizikal tetapi tanpa kehadiran bersemuka pihak berkontrak. Ulama terdahulu tidak membincangkan kontrak elektronik kerana ia konsep moden, kecuali kaitannya dengan kontrak bayan al-ghaibin iaitu jual beli tanpa bersemuka. Sebelum e-dagang, akad elektronik seperti pembayaran bank, mesin layan diri, SMS dan pembayaran menggunakan kad wujud tanpa pertemuan fizikal, tapi perlu penentuan sirah yang jelas sama ada tulisan, lisan atau perlakuan mengikut prinsip fiqh. Dalam e-dagang, pembentukan kontrak berlaku melalui beberapa kaedah. Yang pertama, pelanggan menerima tawaran dengan menekan butang checkout pada platform seperti Shopee dan Lazada. Kaedah lain seperti click wrap di mana pengguna secara jelas bersetuju dengan terma dan syarat seperti menandakan setuju sebelum memasang perisian. Seterusnya, perjanjian browse wrap membayangkan persetujuan jika pengguna terus menggunakan laman web walaupun tanpa bersetuju secara eksplisit dengan terma. Kaedah digital ini berbeza dengan kontrak tradisional di mana persetujuan biasanya dinyatakan secara lisan atau melalui tindakan fizikal seperti menyerahkan wang atau menandatangani dokumen. Dari segi persamaan kedua-dua kontrak yang memerlukan ijab dan kabul yang jelas dengan persetujuan bersama yang bebas daripada paksaan dan mematuhi rukun syariah seperti pihak berakad, subjek, harga dan sirah yang sah. Selain itu, sirah yang dinyatakan secara lisan atau fizikal atau secara digital mempunyai pertukaran harta dengan terma dan syarat yang telus dan perlu diketahui oleh kedua-dua pihak. Selain itu, Islam, semua transaksi perniagaan mesti mematuhi prinsip syariah bagi memastikan kejujuran, keadilan dan tingkah laku beretika. Menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, perkara halal dan haram adalah jelas, tetapi perkara yang meragukan yang dipanggil syubhat harus dielakkan untuk melindungi agama dan maruah seseorang. Dalam konteks e-dagang, ketidakpastian sering timbul kerana pembeli tidak dapat memeriksa produk secara langsung dan maklumat mungkin tidak lengkap atau jelas. Jenis ketidakpastian ini dipanggil gharar, yang dilarang dalam Islam kerana ia boleh menyebabkan penipuan atau ketidakadilan. Untuk mematuhi syariah, penjual mesti memberikan maklumat yang tepat dan lengkap manakala pembeli perlu berwaspada. Memastikan semua transaksi dalam talian adalah telus, adil dan beretika. seterusnya, para sarjana menghadapi cabaran dalam membincangkan undang-undang e-dagang kerana ia merupakan bentuk transaksi perniagaan yang baharu. Ini menimbulkan isu seperti kesahihan kontrak dalam talian, bentuk ijab dan kabul dan cara persetujuan dinyatakan secara digital. Walau bagaimanapun, para sarjana kontemporari umumnya bersetuju bahawa kontrak e-dagang adalah sah dalam syariah kerana 3 rukun kontrak iaitu dari segi tawaran dan penerimaan, pihak-pihak yang berkontrak dan subjek atau perkara jelas wujud dalam talian.
Dalam e-dagang, produk mesti diterangkan dengan jelas termasuk harga, spesifikasi dan imej untuk mengelakkan gharar kerana pelanggan tidak dapat memeriksa item tersebut secara fizikal. Hal ini telah diperbincangkan dalam mazhab Islam. Dalam mazhab Hanafi, membeli barangan yang tidak dilihat adalah sah dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan berdasarkan syarat-syarat. Manakala pendapat mazhab Maliki pula, jika barangan wujud secara fizikal, ia harus dilihat kerana penerangan sahaja menyebabkan kontrak itu tidak sah. Dan mazhab Syafi'i pula berpendapat bahawa jualan adalah sah jika atribut item dinyatakan dan pembeli memegang khiyar, iaitu pilihan untuk membatalkan selepas melihat item tersebut. Jadi dari sini kita dapat lihat kontrak e-dagang dibenarkan selagi 3 elemen kontrak hadir, iaitu pihak berakad, ijab dan kabul serta subjek atau item yang ingin diakadkan. Yang kedua, produk mesti diterangkan dengan jelas, dan yang terakhir, transaksi yang mengelakkan gharar dan tidak memudaratkan hasil dapatan dan juga perbincangan. Bahagian ini membentangkan dapatan kajian serta implikasinya dari perspektif syariah dalam perdagangan digital. Analisis ini memberi tumpuan kepada prinsip etika, ketulusan, keadilan dan pencegahan amalan yang mengelirukan sebagai asas transaksi atas talian patuh syariah. Perbincangan ini juga telah disokong oleh dapatan tinjauan yang melalui Google Form, melibatkan lebih daripada 30 responden. Hasil tinjauan ini telah memberikan gambaran tentang tahap kesedaran, persepsi dan jagaan pengguna terhadap amalan digital patuh syariah. Sekaligus, ia mengukuhkan kefahaman terhadap penerapan prinsip Islam dalam aktiviti komersial pada masa. Assalamualaikum, saya Akilah binti Zaidi, nombor metrik 314956, akan membentangkan tentang kepentingan fiqh muamalat dalam e-dagang. Antara kepentingan fiqh muamalat dalam e-dagang adalah untuk memastikan keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Dalam surah An-Nisa ayat 29, ia menekankan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ataupun tidak sah. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa semua pembeli e-dagang mempunyai hak dan keadilan tentang maklumat produk tanpa ditipu. Ini dapat membina kepercayaan, mengelakkan penjual daripada mengambil keuntungan yang haram dan mengekalkan tahap ekonomi yang baik. Antara penyelesaian yang boleh dibuat adalah melakukan pengesahan kepada penjual untuk mengenal pasti kejujuran dan keadilan mereka seperti Shopee Mall dan Last Mall. Ini adalah data yang terkumpul untuk kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, melindungi hak pengguna dan penjual juga merupakan kepentingan menerapkan fiqh muamalat dalam e-dagang. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 1, ia menyeru orang-orang beriman untuk menunaikan janji-janji akad mereka yang mencakup janji kepada Allah SWT dan sesama manusia. Hal ini dapat memastikan bahawa e-dagang bukan platform untuk memanipulasi dengan cara mempertahankan hak yang berkaitan dengan pemilikan, keselamatan dan kualiti produk. Antara penyelesaian yang dapat digunakan adalah pihak penjual memberi jaminan kepada pelanggan sekiranya produk tersebut rosak, contohnya jaminan Lazada, dan tambahan caj perlindungan untuk mendapatkan produk dengan selamat tanpa kerosakan di aplikasi Shopee. Data ini menunjukkan peratusan perspektif pelajar terhadap prinsip syariah dalam e-dagang di Malaysia. Adalah 4.3 ketulusan dan penghindaran gharar. Bahagian ini membincangkan konsep ketulusan dan penghindaran gharar dalam transaksi atas talian. Gharar merujuk kepada ketidaktentuan atau maklumat yang tidak lengkap, seperti deskripsi produk yang tidak jelas, gambar yang mengelirukan atau polisi penghantaran dan pemulangan yang tidak diterangkan dengan baik. Dari perspektif syariah, surah Al-Baqarah ayat 188 melarang umat Islam mengambil harta orang lain dengan secara yang batil. Manakala hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandungi unsur gharar. Ini menunjukkan bahawa ketulusan adalah asas bagi memastikan keadilan dalam urus niaga. Melalui soal selidik Google Form yang melibatkan lebih daripada 30 responden, majoriti sebanyak 71.8% lebih yakin membeli daripada penjual yang menyediakan maklumat jelas dan 61.5% mengelakkan produk yang tidak mempunyai maklumat atau gambar yang memadai. Secara keseluruhan, ketulusan maklumat bukan sahaja selari dengan prinsip syariah tetapi juga menjadi keperluan utama pengguna e-dagang. Antara langkah untuk mengelakkan gharar termasuk menyediakan deskripsi yang tepat, gambar sebenar yang jelas, polisi pemulangan yang mudah difahami serta penggunaan sistem pembayaran yang seterusnya adalah pendapatan halal dalam ekonomi digital. Dalam bahagian ini, kami membincangkan kepentingan pendapatan halal dan etika dalam ekonomi digital. Dengan perkembangan pesat e-dagang di Malaysia, memastikan pendapatan yang dijana melalui platform atas talian adalah halal dan bebas daripada unsur riba, gharar, penipuan serta produk yang tidak dibenarkan menjadi semakin penting. Pendapatan halal bukan sahaja merujuk kepada produk yang dijual tetapi juga keseluruhan proses transaksi yang perlu telus, adil dan beretika. Sudut syariah dalam surah An-Nisa ayat ke-29 melarang umat Islam mengambil harta orang lain secara tidak adil kecuali melalui transaksi yang berdasarkan kerelaan bersama. Nabi Muhammad juga menekankan kejujuran, antaranya melalui hadis sesiapa yang menipu bukan daripada kalangan kami, yang sangat relevan dalam isu iklan palsu, review palsu dan dakwaan halal yang tidak sah. Ini menunjukkan bahawa memperoleh rezeki yang halal adalah tuntutan agama dan juga satu bentuk nilai moral dalam perniagaan digital.
Hasil soalan selidik, lebih 30 responden menunjukkan tahap kesedaran yang tinggi tentang kepentingan halal dalam e-dagang. Sebagai contoh, 66.7% responden memahami bahawa pendapatan halal adalah kewajipan dalam perniagaan digital dan 64.1% bersetuju bahawa penjual perlu menyediakan maklumat yang halal yang sahih kepada pengguna. Keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna sangat menekankan aspek kejujuran, ketelusan dan maklumat yang halal serta tepat. Antara penyelesaian yang boleh dilaksanakan termasuk mewajibkan paparan sijil halal, penggunaan algoritma untuk menapis produk tidak patuh syariah, menguatkuasakan polisi refund yang telus dan penggunaan sistem bayaran yang lebih selamat seperti escrow. Langkah-langkah ini selari dengan maqasid syariah dalam memelihara harta dan membina ekosistem digital yang lebih seterusnya adalah 4.5. Dalam konteks e-dagang Malaysia, pengiklanan patuh syariah sangat penting bagi memastikan transaksi berjalan dengan adil, telus dan tanpa unsur penipuan. Pengiklanan yang beretika menuntut peniaga memberikan maklumat produk yang tepat, tidak melebih-lebihkan manfaat serta tidak menggunakan gambar yang mengelirukan. Iklan yang tidak jujur dikategorikan sebagai gharar kerana menimbulkan keraguan dan boleh menyebabkan pengguna membeli barang yang tidak seperti digambarkan. Larangan terhadap penipuan ini selari dengan prinsip Islam di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Allah telah memberi amaran kepada mereka yang menipu dalam urusan jual beli. Hadis Nabi SAW juga menegaskan, sesiapa yang menipu kami bukan daripada kalangan kami. Hadis Sahih Muslim. Ini termasuklah penipuan digital seperti mendakwa produk haram sebagai halal sertifikat atau membuat tuntutan palsu. Berdasarkan soalan selidik, lebih 30 responden, majoriti bersetuju bahawa ciri-ciri patuh syariah perlu disepadukan dalam platform e-dagang. Ini menunjukkan pengguna Muslim mengutamakan ketelusan, keselamatan dan jaminan halal dalam pengalaman membeli belah digital. Kajian juga menunjukkan bahawa isu iklan tidak beretika di Malaysia semakin membimbangkan, seperti produk kosmetik dan kesihatan yang dipromosikan sebagai halal atau selamat tetapi mengandungi bahan berbahaya. Bagi mengatasi masalah ini, para sarjana mencadangkan pelaksanaan sistem verifikasi halal yang ketat, pendedahan maklumat produk yang jelas serta penggunaan mekanisme pemeriksaan yang lebih tegas oleh platform seperti Shopee dan TikTok. Penyelesaian ini selaras dengan prinsip syariah yang menekankan keterbukaan dan pengurangan gharar demi melindungi pengguna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazin Hani binti Muhammad Syarifudin dengan nombor matriks 301451. Dalam bahagian ini, saya akan beritahu beberapa cadangan yang melibatkan 4 pihak utama dalam ekosistem e-dagang. Pihak tersebut ialah kerajaan, sektor swasta dan platform e-dagang pengguna serta institusi Islam yang terlibat seperti JAKIM, Majlis Syariah dan NGO Islamik. Cadangan ini dibuatkan berdasarkan isu yang ditemui dalam kajian yang dibuat oleh kami, antaranya maklumat produk yang tidak jelas sehingga menyebabkan unsur gharar, iklan yang mengelirukan, polisi refund dan penghantaran yang tidak adil, akad digital yang tidak jelas dan produk halal yang tidak disahkan dan kekurangan garis panduan patuh syariah untuk peniaga digital. Jadi, semua cadangan ini dirangka supaya praktikal, boleh dilaksanakan dan selaras dengan prinsip muamalat bagi memastikan urusnya dalam keadaan lebih beretika dan patuh syariah. Salah satu pihak yang harus memainkan peranan penting dalam isu ini ialah kerajaan. Kerajaan harus memainkan peranan penting bagi memastikan e-dagang berjalan dengan selamat dan patuh syariah. Banyak produk dalam talian mempunyai maklumat yang tidak jelas, gambar yang terlebat, harga yang dimanipulasi oleh penjual yang membawa kepada unsur gharar dan tadlis. Kerajaan juga perlu menetapkan standard minimum seperti maklumat produk yang lengkap, gambar sebenar dan harga yang tulus untuk melindungi pengguna. Selain itu, undang-undang anti-scam perlu diperkukuhkan mengikut prinsip syariah kerana Islam melarang penipuan, iklan palsu dan penyalahgunaan logo halal. Kerajaan juga boleh menghubungkan tribunal e-dagang patuh syariah bagi menangani kes seperti produk palsu, tuntutan halal tidak sah dan manipulasi. Selain kerajaan, platform e-dagang juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan pasaran digital yang lebih dipercayai dan beretika. Kerajaan boleh menggunakan sistem seperti syariah compliance seller untuk mengenal pasti peniaga yang mematuhi etika dan garis panduan Islam seperti maklumat produk yang telus, sijil halal yang sah, tiada penipuan harga ataupun manipulasi harga dan tiada testimoni palsu. Platform seperti Shopee, Lazada dan TikTok Shop boleh bekerjasama dengan JAKIM untuk melaksanakan sistem semangat halal automatik supaya hanya produk yang benar-benar halal sahaja dipasarkan dalam bulan. Selain itu, proses pulangan dan refund perlu lebih adil serta telus kerana pengguna berhak menggunakan khiyar jika produk diterima rosak, tidak seperti diiklankan atau meragukan. Oleh itu, platform perlu memudahkan proses refund sebaiknya dalam 48 hingga 72 jam dan menggunakan sistem escrow untuk menahan pembayaran sehingga barang disahkan diterima dengan betul. Orang ramai juga harus memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pembelian dalam talian lebih selamat. Bukan sahaja platform dan institusi harus mengambil ataupun memainkan peranan yang penting. Pengguna perlu menempatkan diri dengan pengetahuan dengan kesedaran supaya tidak terjebak dalam unsur gharar dan senang ditipu oleh penjual. Kebanyakan
masalah berlaku kerana pengguna sendiri tidak menyimak maklumat produk, tidak membaca review di laman penjual ataupun tidak memeriksa status halal. Kesedaran ini harus dipromosikan oleh kerajaan melalui garis panduan atau polisi untuk pengguna. Antara langkah mudah ialah membaca review, menyimak syarat refund dan memastikan logo halal yang dipasarkan ataupun dipaparkan adalah sah. Semua ini senada dengan prinsip Islam iaitu tahqiq al-mu'amalat, iaitu memastikan maklumat disahkan sebelum membuat sebarang keputusan. Akhir sekali, tidak dilupakan juga oleh peranan yang harus dimainkan oleh pihak institusi Islam seperti JAKIM, Majlis Syariah dan NGO Islamik memainkan peranan yang penting dalam mendidik masyarakat dan menyebarkan kesedaran kepada pihak awam dan peniaga digital. Mereka perlu menyediakan garis panduan fiqh muamalat dan yang khusus untuk e-dagang, termasuklah pendenaran tentang akad digital, larangan gharar dan tadlis, iklan beretika, harga yang tulus serta bertanggungjawab, serta tanggungjawab penjual memastikan ketulinan produk. Latihan ini juga boleh diberikan melalui modul dalam talian ataupun bengkel dan sejenis seperti Syariah Compliant Digital Merchant boleh membantu meningkatkan kredibiliti peniaga dan ditunjukkan pada platform e-dagang. Kerjasama antara pihak berkuasa Islam dan platform digital sangat penting untuk memantau mengendalikan serta tuntutan halal palsu. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, e-dagang memberi kebaikan kepada penjual dan pembeli, malah memberikan impak yang positif kepada negara Malaysia kerana mampu bersaing dengan negara maju. Namun begitu, pengguna haruslah berhati-hati dengan menerapkan langkah-langkah kawalan keselamatan supaya tidak ditipu dan e-dagang selamat digunakan dan kita dapat manfaatkannya bersama.